bantuan untuk anak-anak pelayanan upaya ni saya dapati ada peningkatan. Pelepasan cukai pun ditingkatkan. Elang pun masih diteruskan kepada yang belajar di sekolah kan. Terima kasihlah kepada PM atas usaha tidak melupakan golongan-golongan kurang upaya ini. Bagi saya semangat ni amat bermakna kepada rakyat-rakyat yang banyak memerlukan. Macam STR baru ni, lepas tu SARA 100 apa semua tu amat bermakna. Sebab kita tengok hari pertama dapat saja pun dah penuh orang tempat-tempat pembelian. Bermakna rakyat kita ni memerlukan lah. Pandangan saya eloklah kalau dapat macam tu. Sebab kalau macam kami pun memang susah lah dapat rumah. Nak beli rumah lagi pun harga rumah lah ni pun agak tinggi. Kami lagi memudahkan untuk kami beli rumah lagi lah. Bila ketika kami bujang ataupun dah kahwin. Bagi saya bantuan 200 untuk rakyat tu memang amat bermakna lah. Sebab bagi golongan yang kurang berkemampuan dan miskin tegak ni lah sangat bererti lah dapat membantu mengurangkan beban yang miskin tegak di Malaysia ni.